baru je keluar ni laporan inflasi perbelanjaan penggunaan peribadi atau PCA dari Biro Analisis Ekonomi AS. Jom kita bedah siasat data ni sama-sama untuk faham apa sebenarnya yang tengah jadi dengan ekonomi sekarang. Baiklah, jom kita terus tengok nombor-nombor penting yang semua orang duk perhatikan, iaitu angka inflasi utama untuk bulan Disember. Mula-mula sekali, kita tengok indeks harga PCE yang utama, yang kira semua benda lah. Ia naik 0.4% dari bulan November. Nampak macam sikit, tapi ini menunjukkan tekanan harga tu masih ada dari bulan ke bulan. Tapi, kalau kita bandingkan dengan tahun lepas, kenaikannya 2.9%. Angka ni dah makin dekat dengan sasaran 2% yang The Fed nak capai. Jadi dalam gambaran yang lebih besar, ini satu signal yang cukup baik kan? Okey, sekarang kita masuk bab yang paling penting yang The Fed dan para penganalisis semua duk perhati. PCE teras. Data ni tak kira harga makanan dan tenaga yang selalu turun naik, jadi ia bagi gambaran trend inflasi yang lebih stabil. Yang ini pun naik 0.4% untuk bulan tersebut. Dan untuk setahun penuh, PCE teras naik 3%. Inilah nombor yang betul-betul jadi perhatian The Fed bila nak buat keputusan pasal kadar faedah. Jadi, mari kita tengok apa sebenarnya yang menyebabkan nombor-nombor ni bergerak. Nak faham inflasi ni, senang je. Kita kena tengok dua benda. Berapa banyak duit yang masuk dalam poket pengguna dan berapa banyak yang keluar. Kat sini kita nampak satu dinamik yang menarik. Pendapatan peribadi naik 0.3%, tapi perbelanjaan pula naik 0.4%. Maksudnya orang ramai berbelanja lebih laju sikit berbanding kenaikan pendapatan mereka pada bulan Disember. Jadi dari mana datangnya duit lebih ni? Laporan ni kata puncanya datang dari peningkatan bayaran pindahan macam setengah bantuan kerajaan dan juga dari kenaikan gaji dan upah. Ini petanda baik yang menunjukkan pasaran kerja masih lagi kuat. Kita dah tahu perbelanjaan keseluruhan naik sebanyak $91 bilion. Banyak tu. Tapi cerita sebenar dia jadi lagi best bila kita pecah-pecahkan lagi nombor ni. Jadi persoalannya sekarang, duit yang banyak tu pergi ke mana? Adakah orang ramai beli lebih banyak barang ataupun mereka lebih banyak berbelanja untuk perkhidmatan? Jawapan untuk soalan ini penting sebab ia tunjukkan satu trend besar dalam ekonomi Amerika sekarang. Dan inilah jawapannya. Tengoklah perbezaan yang sangat-sangat ketara ni. Perbelanjaan untuk perkhidmatan melonjak naik, tapi pembelanjaan untuk barangan fizikal sebenarnya jatuh. Ini bukan sekadar nombor. Ini adalah bukti peralihan besar dalam cara pengguna berbelanja. Kalau kita gali lagi dalam, nampaknya duit lebih banyak dihabiskan untuk benda-benda penting macam penjagaan kesihatan dan perkhidmatan kewangan. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai kurangkan beli barang-barang mahal macam kereta. Mungkin sebab kadar faedah yang tinggi buat orang fikir 2-3 kali sebelum buat pembelian besar. Okey, cukuplah tengok data bulan ke bulan. Jom kita zoom out sikit, kita tengok gambaran besar untuk setahun penuh untuk faham trend inflasi ni dengan lebih baik. Macam yang carta ni tunjukkan, gambaran tahunan tu jelas. Inflasi PCE berada di bawah 3%, manakala PCE teras pula betul-betul pada 3%. Ini sebenarnya berita yang agak melegakan sebab ia sahkan yang trend inflasi memang tengah perlahan. Jadi, apa poin paling penting kat sini? Walaupun harga masih naik sikit-sikit setiap bulan, gambaran tahunan menunjukkan trend inflasi yang semakin sejuk berbanding tahap puncak yang kita nampak sebelum ni. Ini berita baik untuk sesiapa yang harapkan ekonomi kembali stabil. Baiklah, lepas kita dah bedah siasat semua data untuk bulan Disember ni, apa pula cerita lepas ni? Kemana agaknya hala tuju kita? Okey, yang ni penting. Tandakan kalender anda siap-siap. Biro Analisis Ekonomi akan keluarkan laporan seterusnya untuk bulan Januari pada 13 Mac nanti. Laporan tu nanti akan bagi kita lebih banyak clue tentang kesihatan ekonomi. Jadi, persoalan besar yang tinggal sekarang, adakah trend inflasi yang semakin sederhana ni akan berterusan? Adakah pengguna akan terus berbelanja untuk perkhidmatan? Laporan bulan depan sangat kritikal dan jawapannya akan menentukan apa langkah The Fed yang seterusnya. Terima kasih sebab luangkan masa bersama kami.